adalah bangunan yang paling purba di dunia yang masih lagi wujud. Di tempat yang pertama, korang akan terkejut. Bangunan ini berusia 4,600 tahun lebih. Korang nak tahu tak bangunan apakah itu? Jangan lupa follow saya dulu, Fazil. Di tempat yang ketiga adalah Ziggurat of Ur. Bangunan Ziggurat of Ur yang terletak di Mesopotamia, di Iraq. Bangunan ini dibina pada tahun 2100 sebelum Masehi. Bangunan ini dibina semasa dinasti pemerintahan Beraja Ur yang berasal daripada tamadun Mesopotamia. Di tempat yang kedua, ini adalah Great Pyramid of Giza. Piramid terbesar di dunia. Piramid Giza ini menempatkan Firaun Khufu yang merupakan Firaun dinasti keempat tamadun Mesir. Piramid ini dibina pada tahun 2560 sebelum Masehi dan mempunyai usia sekitar 4,500 tahun lebih. Di tempat yang pertama adalah Pyramid of Djoser. Djoser piramid ini dipercayai antara piramid pertama yang dibina di tamadun Mesir. Bahkan piramid pertama yang dibina di dunia. Piramid ini dibina semasa dinasti ketiga pemerintahan Firaun Mesir yang digunakan sebagai pemakaman Firaun Djoser. Piramid ini dibina sekitar 2,600 sebelum Masehi dan merupakan bangunan tertua di dunia yang paling purba. Kalau korang suka video ini, jangan tengok seorang-seorang, share kepada kawan-kawan korang juga. Jumpa lagi dengan video yang seterusnya daripada saya, Fazil.